Hari ni nak cakap tentang emas dan GST. Kesian pada sahabat-sahabat yang tidak mendapat maklumat yang betul tentang GST ke atas emas, sebab ada juga peniaga emas yang tidak memberikan penjelasan yang tepat tentang GST. Berdasarkan apa yang telah digazetkan oleh kerajaan Malaysia, emas yang dikecualikan GST ada beberapa syarat. Pertama, kategori emas itu adalah IPM ataupun Investment Precious Metal, iaitu shilling atau gold bar dan bukannya barang kemas. Yang kedua, ketulinannya adalah 999.5 dan ke atas. Yang ketiga, mempunyai akreditasi antarabangsa LBMA, iaitu London Bullion Market Association. Yang keempat, dijual kepada pengguna akhir seperti investor ataupun penyimpan, bukannya dijual kepada pengilang ataupun token kilang emas. Semua perkara ini telah diambil kira oleh Public Gold semenjak 2014 lagi, dan pendidik emas seperti saya dan rakan-rakan Public Gold yang lain telah lama mengulangi perkara ini untuk diperjelaskan kepada penyimpan-penyimpan emas. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini bukan cerita baru. Ini cerita tahun 2014. Boleh tengok maklumat lengkap di dalam laman web custom. Alhamdulillah, emas Public Gold dikecualikan GST. Sekian dari saya, Muhammad Zaidi Muhammad Nawawi, Inspirasi Emas.